li'an ni ada satu terma dalam syarak. Kalau contoh seorang suami itu mendapati isteri dia mengandung, lepas tu dia kata anak dalam kandungan tu bukan anak aku. Dia menafikan anak dalam kandungan isteri tu bukan anak dia. Apa asal cerita ni? Seorang sahabat Nabi bernama Hilal bin Umayyah, dia datang kepada Nabi, dia kata isteri dia mengandung, dan dia mengandungkan tu bukan anak dia. Jadi Nabi, sebab bila kita tuduh orang berzina, dalam Islam kita kena buat apa? Kita tuduh seorang berzina, dalam Islam kita kena buat apa? Kita kena datangkan 4 orang saksi. Bila kita tak datangkan 4 orang saksi, kita boleh kena qazaf, kan? Qazaf, hukuman rotan 40 kali. Jadi Nabi SAW kata, kalau kau tak ada saksi, kau bersumpah li'an. Bersumpah li'an, sumpah 4 kali. Bersumpah, dia berkata benar. Sumpah yang kelima, dia bersumpah melaknat diri dia sendiri kalau dia berkata bohong. Sumpah, ada 5 kali sumpah. 4 kali bersumpah kata benar. Kali kelima, bersumpah dia melaknat diri dia sendiri kalau dia berbohong atas pertuduhan tersebut pada isteri dia. Kemudian proses yang seterusnya, hakim dalam kes ni, Nabi SAW suruh isteri dia pula bersumpah 4 kali menafikan tuduhan tersebut, dan kali kelima pun sama, dia disumpah laknat kalau dia berkata bohong. Jadi apabila berlaku sumpah li'an ni, suami isteri ini akan dipisahkan selama-lamanya, tak boleh kahwin lah. Dia dipanggil sebagai bainanul kubra, maksudnya dah tak boleh nak menikah balik lah. Walaupun perempuan tu berkahwin dengan suami baru, lepas tu dia bercerai, tak boleh, selama-lamanya tak boleh berkahwin lah. Tu hukum dia untuk li'an. Li'an ni maksudnya dia menafikan anak dalam kandungan tu anak dia. Kemudian kebiasaan dia dekat sekarang ni, sumpah tersebut dilafazkan di hadapan hakim syar'i, menafikan isu nasab anak tersebut. Okay, faham Boleh faham